Okay, kita berbuka dengan kuih bakar. Ni apa tu? Cik Sami nak buat. Tebeng. Nak buat tebeng. Kena rebus dulu dia punya teh. 2 kali dia buat macam ni. Betul je macam ni. Nanti kita isi susu. Dia guna susu cair. Ini apa kita tengok tu. Apalah dia cakap tadi, saya lupa. Ni pangak pisang, puding roti ke, buah Melaka. Ni satu kuih lepak pisang, dan ni pula ayam tempayan. Beli 2 ekor sebab Siti ada tetamu kawan lah. Dia dah, ni satu ni sebelah, beli 2 ekor jadi 4. Macam tu lah. Nanti kita berbuka dengan ni je lah nanti. Tak banyak, sikit je. Benda ni tak boleh letak kat luar, takut nanti dia ciklat banyak. Nasi tutup macam ni lah. Nanti nak makan baru kita buka. Ni tak banyak pun lauk. Ada Cik Sami buat ayam kicap. Untuk anak-anak dan juga Cik Sami lah, dia suka. Nanti ni macam makan tercukup sampai sahur, tak tahu dah. Tak ada tunjuk dia tak pakai baju. Anak-anak suka ni. Abang isi tak tu lada salak tak ke? Dia akan makan ni nanti lah buka puasa. Tapi Siti makan lambat biasanya. Makan dengan kuih dulu. Biasa kita buka dengan kuih dulu. Lepas tu, lepas solat baru kita makan nasi lah. Sebab banyak sangat kan, jadi tak boleh makan dengan sekaligus. Macam tu lah. Makan sikit dulu, relax dulu, barulah cakap sambung makan nasi. Dah benda berat. Kita tak bagi perut kita. Dulu boleh lah, tapi sekarang tak boleh lah. Tak bagi perut tu meragam macam tu lah.